Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amanah Balkis binti Azmi dari kelas PM3. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 iaitu beg Rosalia. Seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang pengenalan iaitu beg kertas corak bunga ros ini dihasilkan dengan konsep reka bentuk tidak terancang yang menonjolkan unsur spontan dan juga kreatif. Corak bunga ros yang digunakan memberikan nilai estetik yang menarik serta warna yang ceria. Sekaligus menjadikan beg ini sesuai untuk kanak-kanak. Penghasilan beg ini bukan sahaja bertujuan sebagai aktiviti seni dan kraft, malah berfungsi sebagai bekas seberguna seperti untuk meletakkan bekal makanan, alat tulis, barangan kecil yang lain. Selain itu, beg kertas ini juga memudahkan kanak-kanak membawa barangan mereka dengan lebih teratur dan juga praktikal. Penggunaan bahan kertas juga menjadikan beg ini lebih ringan, mudah dibawa serta lebih mesra alam. Seterusnya berikut ialah hasil produk beg Rosalia dan juga saiz beg ialah setinggi 27 cm dan juga lebarnya ialah 11.5 cm. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan ialah manila card, rebin, sawi, watercolor, berus, stiker bunga, manik, keychain dan juga bunga palsu. Seterusnya ialah proses. Jadi yang pertama ialah saya menggunakan kertas manila dan kertas manila tersebut dilipat kepada dua bahagian yang sama. Kemudian bahagian bawah kertas manila tersebut dilipat ke atas sebanyak lebih kurang 4 cm atau 5 cm. Kemudian bahagian bawah tersebut dibuka semula. Kemudian dilipat membentuk segitiga pada dua sisi bahagian tersebut. Jadi lepas dah lipat bentuk segitiga, bahagian tepi kanan dan kiri juga dilipat ke arah tengah untuk membentuk struktur beg. Dan akhir sekali, pita pelekat dilekatkan pada bahagian bawah, kemudian dilipat dan ditutup dengan kemas untuk mengukuhkan tapak beg tersebut. Seterusnya, saya menghias beg tu menggunakan watercolor, menggunakan teknik capan, rincisan, tampalan dan juga saya letak rebin sebagai pemegang beg tersebut. Jadi antara teknik yang saya gunakan untuk menghasilkan corak pada beg tersebut ialah yang pertama, teknik capan. Aktiviti capan ni dijalankan dengan menggunakan sawi sebagai bahan utama untuk menghasilkan corak bunga ros. Jadi hasil capan tersebut akan memaparkan 3 warna yang menarik seperti warna merah, pink dan juga kuning, yang menjadikan karya ni lebih kreatif dan juga berwarna-warni. Yang kedua ialah rencisan, iaitu teknik rencisan ni diaplikasikan menggunakan watercolor dan berus untuk menghasilkan kesan percikan yang menarik. Jadi warna pink dijadikan sebagai tema utama. Saya menggunakan watercolor berwarna pink dan juga saya aplikasikan teknik ni pada setiap sisi beg, di bahagian tengah, di bahagian depan, belakang dan juga sisi bagi menambahkan elemen kreatif serta menyelahkan keunikan reka bentuk. Dan akhir sekali ialah saya menggunakan teknik tampalan. Jadi teknik tampalan ni saya lakukan dengan menggunakan pelekat stiker berbentuk bunga ros yang terdiri daripada 3 warna seperti warna pink, merah dan juga kuning. Saya melekatkan juga menggunakan aktiviti tampalan ni pada setiap sisi lah, di bahagian tepi, depan dan juga belakang. Dan selain itu saya juga turut menggunakan rebin di hujung beg bagi nampakkan elemen hiasan. Jadi saya juga ada letak bunga ros palsu dan juga tampal di bahagian hujung bawah beg. Itu saja.
Seterusnya ialah unsur seni yang terdapat pada beg ni ialah warna, iaitu penggunaan warna terang seperti warna pink, merah, kuning dan hijau menjadikan beg ni kelihatan lebih ceria dan menarik perhatian. Seterusnya adalah garisan. Jadi kita dapat lihat ada garisan pada tali beg berwarna pink serta susunan hiasan di bahagian tepi tu menunjukkan struktur pada reka bentuk. Dan akhir sekali ialah rupa, iaitu rupa organik jelas melalui capan bunga ros dan bentuk hiasan seperti daun dan bunga kecil. Seterusnya ialah prinsip seni, iaitu saya antara prinsip seni yang diterapkan di beg tersebut ialah pengulangan, iaitu adanya pengulangan bunga ros dan stiker kecil bunga ros diulang pada setiap permukaan beg untuk menghasilkan keseragaman. Yang kedua ialah harmoni, iaitu gabungan warna dan elemen hiasan yang sepadan mewujudkan kesan yang serasi dan menyenangkan. Dan juga kepelbagaian, iaitu adanya kepelbagaian teknik yang saya aplikasikan seperti capan, lukisan, tampalan bagi tambahkan lagi variasi pada reka bentuk beg tersebut. Kesimpulannya, beg kertas corak bunga ros ini bukan sahaja menarik dari segi reka bentuk yang kreatif dan juga tidak terancang, malah memberikan banyak fungsi yang praktikal dalam kehidupan seharian. Ia juga digunakan oleh kanak-kanak untuk menyimpan barangan seperti bekal makanan dan alat tulis dengan lebih teratur. Jadi selain itu, penghasilan beg ini juga turut membantu menghasilkan kreativiti, kemahiran motor halus serta minat terhadap aktiviti seni dan juga kraft. Penggunaan bahan kertas yang ringan dan mesra alam juga menjadikan beg ini sebagai pilihan yang terbaik dan juga bermanfaat.